Tolonglah Wak. Husband saya tu asyik dengan janda je. Tolonglah, saya nak husband saya balik. Diam. Wak tahu. Untuk kamu dapatkan perhatian suami kamu, kamu perlu ada jawline. Dan oleh kerana itu, Wak akan buang lemak double chin kamu. Tutup mata. Tengok ni. Itu double chin saya ke, Wak? Ya. Sekarang, kamu dah tak ada double chin. Tapi, ada pantangnya. Apa pantang dia? Wak? Pantangnya, kamu kena pastikan untuk tempoh 2 bulan, kamu hanya minum air kosong. Dan dalam masa 1 hari, kamu hanya boleh makan 1 kali. Jangan makan makanan yang berminyak dan elakkan makanan-makanan yang berlemak. Faham? Faham. Tapi kan, kalau saya langgar pantang macam mana, Wak? Nescaya suami kau akan cari perempuan lain yang dara, yang janda. Kau nak ke? Tak nak. Kau kena bayar pengerasnya. QR boleh? Aku tengah cari QR. Ni. Berapa kau bagi tu? Mana pula aku nak cari 20,000 ni? Takkan nak lompat bank. Ngarut lah. Alah. Dah berapa bulan aku tak ada job ni. Macam mana ni? Muka aku ni tak komersial sangat ke? Ke aku ni tak ada rupa pelakon? Bising ah. Orang tengah serabut kau nak bising-bising. Kau sedar tak muka kau ni muka-muka ekstra je. Belah. Nama doktor itu. Itulah tu Zikri. Zikri, aku dah cakap dah. Doktor tu bangang tu. Kau tahu tak, terapi session tu RM100 tau. Lepas tu ngam-ngam borak dengan aku 20 minit. Stop macam tu ke? Pas dia berhenti tu, dia terus cakap apa? Dia kata, everything start from home. Apa duit aku kot. Daripada duit bayar doktor tu, baik bayar kopi kau RM5. Dapat borak jam-jam tak Zikri? Sekarang boleh. Hello, perkhidmatan Bomoh Santau Santai Ameng. Ingat ni, Meng. Kalau kau lambat bayar, benda ni aku buka di kau lain. Cik, bagi saya sikit je masa lagi. Nanti saya settlekan. Apa-apalah. Seterusnya kau! Aduh, tak habis-habis cerita hantu. Tak ada ke orang buat cerita orang tak bayar PTPTN ke, tambah income ke, kita buat duit ke? Alah, boring lah. Oh. Aku tahu. Oi, bro. Macam sakit ni, serabut dah. Sebenarnya saya nak jadi pelakon ni. Oh. Okey. Abang kenal tak orang dalam gambar ni? Anak Jobling. Okey, kalau dia ni anak Jobling, saya ni anak jobless. Oh, so awak nak jadi pelakon? Ha. Kebetulan saya memang agensi cari pelakon. Dan kami memang tengah nak cari pelakon untuk Hero Malaya. Memandangkan Fatah Amin sekarang dah tak jaga badan, jadi saya nampak Encik ni macam ada package yang mantap.
Jadi saya tak tahu tahap lakonan Cik Kucai ni sampai mana. Jadi kita nak buat ujian sikit boleh? Ujian? Ujian apa? Ujian. Tapi ujian kali ni dia agak mencabar sikit lah. Tapi kalau Kucai boleh buat, abang yakin satu hari nanti kau akan terkenal di Bukit Bintang dan jadi hero Malaya yang terbaru. Kau tak nak ke nanti gadis-gadis tarik-tarik baju kau sampai koyak? Nak. Nak kan? Tapi betul ke abang ni boleh bagi saya watak? Dik, kau tengok muka abang ni betul-betul ada muka pelakon tak? Ada? So benda tu dah nampak kan? Ha. Alright, so kali ni ujian dia, Kucai kena jadi doktor. Doktor? Yes, doktor. Kucai kena yakinkan diorang ni yang sesetengah penyakit tak boleh dirawat dengan rawatan moden. Dan Kucai kena yakinkan diorang yang diorang ni sebenarnya kena guna-guna. Guna-guna? Susah tu. Masyarakat kita ni betul-betul minat dan suka dengan perkara-perkara yang mistik. Sampai kadang-kadang lampu terpadam disalahkannya setan. Padahal bil elektrik tak payah. Itulah tu doktor, saya pun tak tahu lah. Dah bulan-bulan saya tak boleh tidur. Saya dengar macam ada bisikan kat telinga saya malam-malam. Kadang-kadang benda-benda macam ni tak boleh dirawat secara moden. Apa kata saya cadangkan encik pergilah berubat secara tradisional. Tradisional? Even saya pun pergi kat dia. Terima kasih doktor. Sama-sama. Sah, memang saudara cik yang buat. Saudara? Si Kamil tu? Betul. Jin ni cakap nama dia Kamil. Patut lah, saya dah agak dah. Si Kamil tu daripada saya kecil dia dah dengki dengan saya dah. Yelah, UPSR saya A, PMR A, SPM A. Saya rasa dia jealous ni. Ya, sure. Jadi, cik nak saya buat apa-apa tak dekat dia? Saya nak tok santau dia, susahkan hidup dia sampai dia jadi gila. Boleh, asalkan dia pengeras QR-nya dulu. $300. Okey. Dah. Dah tu. Samina, waka, This time for Africa. Si Kamil, dia akan melalui satu fasa kehidupan yang tak dapat dibayangkan kesusahan dia. Okey. Terima kasih Tok. Tak gemar Tok. Tengok Tok ni. Kamil, happy je dia. One day ago. Kata sakit. Tak gemar. Tidakkah kamu mengambil pengajaran daripada artis dan influencer? Maksud Tok? Mereka nampak happy. Realitinya, mereka sengsara. Ya ke Tok? Aku tahu sebab Jin ada bagi tahu aku. Tapi aku boleh bagi saudara kamu tu terseksa lagi. Terpulang, mau ataupun tidak. Nak Tok, nak. Bolehlah kamu slow-slow scan QR-nya. Tembak lagi, jangan tak tembak. Doktor, saya tak tahulah. Ketulan kat dada saya ni, saya syak, ni kanser. Betul. Saya tak nafikan. Tapi awak yakin ke rawatan kemo tu akan jadi? Mungkin? Ilmu setan ni amat tinggi. Even saya pun tak ada lawan dia. Sebab saya bercakap ni sebab saya ni doktor. Jadi saya nasihatkan, henti-hentikanlah rawatan kemo tu. Dah lah mahal. Tak yakin pula tu. Awak nak buat tak? Ya, tak nak. So, this is the solution. Bomo santau? Hai, seluar jin, seluar setan, seluar slack,
Seluar pengakap, seluar sekolah kali jauh. Kau sembuhkanlah kanser akak ni dan janganlah kau biarkan setan bermain-main. Dola dah mati. Dah lah, kau janganlah sedih. Dola dah gone. Dola lupa nak undergo treatment. Ni bukan sleep paralysis ni, cik. Awak kena tindih dengan jin ni sebab jin tu gay. Sure, Sal. Serius lah. Sebabnya di alam sebalik mata, encik ni handsome tau. Awak tahu kan siapa nak cari? Di antara kau dan Ana, di antara kau dan Ana, cuma kamu, tiada yang lain. Aku bilang aku tak main-main. Jarakkanlah setan gay dari makhluk ni. Encik kalau nak kaya, encik perlu ada ketenangan minda. Masalahnya, setan ni suka pula kacau encik sebab encik ni kaya. Nah, ambil kad ni. Wahai jin Levi's dan Uniqlo, Halaulah setan yang kacau dia ni. supaya dia kaya dan tak miskin. Encik ni kena santau angin ni. Encik jumpa je bomoh tu. Saya sebagai doktor dan pakar terapi ni, tak dapatlah nak bantu encik ni. Doktor, saya ni cuma trauma tengok orang aksiden tau, doktor. Dah kenapa sampai santau-santau macam ni? Setiap perubatan, dia ada alternatifnya. Meng. Sejak bila Cina jadi bomoh cerita Melayu ni? Doktor, Ya. apa cerita ni? Mana? Oh, kejap ya. Tok Aming tengah berubat dengan dengan Datuk Murad sekarang ni. So, encik boleh tunggu kat sana kejap ya. Okey? Saya tahu apa yang Datuk mahukan. Tahu Mesti Datuk mahukan seorang perempuan, kan? Tak. Oh, kalau macam tu mesti Datuk mahukan kekayaan, kan? Tak. Datuk kau nak apa baru? Saya nak kebal. Kebal? Kenapa tu? Saya nak tawan satu kawasan ni. Tapi ada orang cuba melampau. Dia cuba dapatkan pengaruh supaya kawasan ni orang pilih dia. Undi dia. Datuk ni ahli politik ke? Lebih dari itu. Saya sebenarnya cuba dapatkan jawatan pengurus di taman. Dah masuk maraton dah, Datuk. Mana tahu boleh jadi wakil rakyat ke. Tak payahlah main kotor-kotor ni. Tak pun masuk jegatan ke. Benda lutut pun dah goyang. Tak boleh. Calon lawan kawasan saya tu, dia kuat. Dia kerja offshore kan? Mana Datuk tahu? Mana taknya, hari-hari dia pakai baju coverall. Pergi surau, pergi sana, pergi sini. Dia dah lah ada pencen. Menyampak saya, pui! Tak payahlah, Datuk. Wakil taman je, Datuk. Dia tu ibarat wakil rumah sekolah je. Saya akan bayar lebih. Kau diam je. Kalau macam tu, Datuk, sekarang juga saya hantar seluar jin dan seluar isetan dekat dia. Malam chaos ini, ku terasa sepi, tak mahu sendiri. Kamu tak jogging ke? I need you here with me. Kamu dah langgar arahan taman. Sekarang duit. Alah, nak kolek-kolek duit pula. Aku pilih kamu, manis kayak madu, Jirono. Menjadi juga santau ameng kat engkau ni Baru padan dengan muka kau. Kau ingat kau presiden,
Kau boleh arah-arah aku. Aku pun ada pengaruh lah. Bukan kau je. Kau cakap apa ni, Murad? Kau kena tahu, aku ni ada pangkat datuk. Bukan diberi oleh sultan. Aku ada cucu. Kalau aku tak terajang kau, cucu aku terajang kau. Kan kau dah kena santau aku. Boleh mati kau kat sini. Santau? Nasib baik aku bawa ubat sikit jantung. Kau main setan ke? Dia memang power lah, Meng. I ni kan ikut pantang. Tak makan manis, minum air putih pun hari-hari. Tak makan berlemak, tak makan manis, jogging. Tengok sekarang, I sihat dan cantik. I ni bukan bomoh yang biasa-biasa. Jadi kalau you minta susu tu, mahal, dik. Jadi awak bagi yang murah. Saya nak Tok pastikan bomoh Datuk Murad tu dia betul-betul kena santau gila-gila. Biar jauh-jauh ni tercucuk kat dia. Jangan risau, aku akan tunjukkan kehebatan ilmu santauku. Biar dia tahu bomoh siapa yang paling kuat. Hip sap hop. Hip go ham. Satu lagi tu. Saya nak Datuk Murad mati. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya, so kami berniaga nasi ayam kunyit. Okey, nasi ayam kunyit harga RM6 sahaja. Jadi kami berniaga di sekitar Bangi Avenue. Okey, berhampiran pusat jagaan kami. Jadi tempat ni adalah di jalan masuk Bangi Avenue 2, Bangi Avenue 3. Okey, kami berniaga di antara tengah-tengah jalan tu lah. So jalan masuk dia jalan masuk Bangi Wonderland. Okey, ni antara menu dia. Okey, nasi ayam kunyit, lepas tu ada carrot, ada bawang Holland, ada kacang panjang. Okey, jemput datang.